Hey, what's up guys, bersama lagi aku Alan CyberX. So video kali ni aku akan main game Roblox hantu guys. So nama game ni ada kat sini. So aku akan main game aiskrim, kedai aiskrim berhantu. Jadi aku akan start sekarang. Mana korang yang belum like atau subscribe, better korang like dan subscribe aku punya channel ni dan video ni, okay? Okay, mari teruskan. So aku main yang single player. Kalau korang nak main dengan kawan korang pun boleh. Dia ada kat situ. Sana ada 2 player, ada 3 player, ada 4 player. So sekarang ni aku main seorang-seorang sebab aku tak ada kawan. Okay, kita dah masuk guys. Okay, malam pertama ice cream. Welcome to your first night at ice cream. Okay, so sekarang guys, aku akan bekerja malam. You should read this note before you start serving customer. Blah 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 blah. Okay, baik. Oh, ini kat belakang kedai You can start your job now. Sini ada flashlight. Sini ada jam. Ada customer. Take order. Strawberry, please. Give the strawberry ice cream to the customer. Okay, kita kena bagi ice cream strawberry Okay, aku ambil ice cream strawberry. Dah ambil ke? Oh, kena ambil coin dulu. Yelah, macam mana nak ambil ice cream kalau tak ada coin? Okay, kita ambil ice cream. Macam mana nak ambil? Okay, dah ambil. Kita dah ambil ice cream strawberry, bagi kat customer. Thank you. Okay, dia dah bayar, dia dah pergi. So, ya, tengoklah. Dah nampak dah hantu tu. Alamak, aku baru kerja untuk malam pertama ni. I must be seeing thing. Okay, so aku baru mula game ni, so dah ada benda tu. Jadi okay, ada customer kat sini. Kenapa dia kena susah payah, kena pusing, sedangkan dia boleh straight sini? Tak apalah. Okay, lain customer. Kenapa gorilla Strawberry, please. Okay, give the strawberry ice cream to the customer. Okay, customer ni nak ice cream strawberry lagi. Kita ambil coin. Lepas tu kita ambil ice cream strawberry. Kita kasih customer. Thank you. Okay, settle. Okay, lepas ni aku nak buat apa? Sebab dia tak ada tas. Okay, kita ada customer lagi. Ambil order customer. Chocolate, please. Give the chocolate ice cream to the customer. Okay. Lepas tu kasih dekat customer. Settle. Thank you. Clean dishes 5 remaining. Okay, kita kena buat cuci-cuci. Kena cuci mangkuk ni. So sekarang tak ada apa-apa masalah. Kita buat kerja macam biasa je. Okay, tinggal lagi satu. Settle. Okay, dah settle kerja kita. Lagi nak kena buat apa? Kenapa pintu tiba-tiba terbuka? Terkejut aku. Terkejut aku. Macam
check the freezer. Freezer dekat mana? Mana freezer? We all scream for ice cream. Wih, kepala orang lah guys. We all scream for ice cream. Oh lama. Malam kedua pula. Some camera will just deliver to the store. I should set them up. Kita kena set kamera guys. Oh dah ambil. Okay, sekarang kita kena letak kamera ni dekat tempat-tempat dia supaya kita selamat. At least ada bukti. Okay, letak kat luar. Okay, satu dah letak. Okay, lepas tu kita akan letak dekat luar ni, kat belakang kedai. Okay, dah letak. Jadi dah settle. Oh, ada customer. Jauh betul dia pusing. Ambil order customer. Vanilla, please. Give the vanilla ice cream to the customer. Okay, kita kena ambil ice cream vanilla. Ambil coin. Thank you. Ada orang call lah. Okay, kita kena angkat call. Hi, who is this? I'm coming after you. Alamak, ada benda nak datang ah. There must have just been some stupid kid pranking us. I shouldn't worry about it. I should check the camera just in case though. Mari kita check kamera. Kamera macam rosak je. Wush. Dia ada kat depan. Okay. Why was he just standing there? Oh, ada customer. Vanilla, please. Give the vanilla ice cream to the customer. Thank you. Okay, settle. So, sekarang aku dah habis shift ke? Lagi aku nak kena buat apa? New mystery flavor releasing soon. Reminder, do not answer any question regarding what happened to the old CEO of ice cream. Ada customer. Vanilla, please. Give the vanilla ice cream to the customer. Thank you. Ada orang call. Hi, who is this? I left a gift across the road for you. What? Check the gift across the road. Dia ada letak hadiah lah dekat tengah jalan. Tak silap aku lah. Across the road. Wih. What the? Ada orang mati. I should get out of here. I just need to finish the dishes then I can leave. Aku nak kena bersihkan mangkuk lah guys. Baru boleh belah daripada sini. Uish, bahayanya tempat ni. Aku kena masuk dalam. Cepatlah. Tak sabar je nak balik.
Okay, lagi 4. Settle. Okay, lepas tu kita nak kena belah daripada sini. Malam ketiga, we all scream for ice cream. Huh? Ada customer. Ini hari ketiga. Chocolate, please. Give the chocolate ice cream to the customer. Okay. Ada chocolate ice cream. Lepas tu kasih kat customer. Thank you. Check freezer inventory. Look like we running out of ice cream. I should call the warehouse. Kita dah nak kehabisan ice cream lah guys. Kena call orang atasan. Hi, is this the supply warehouse? Yes. How can I Yes. help you? How can I help you? I need chocolate, vanilla and strawberry flavor ice cream. Perfect. I'll have a Perfect. truck sent your way. I have a truck sent your way. Okay, nanti ada lori ice cream guys. Ada lori ice cream yang akan datang bagi supply dekat kita. Ada orang call. Agak-agak siapa call? Hi, who is this? I'm parked down the street. Come grab the supplies. I park down the street. So, come grab the supply. Alamak, kita kena pergi sana lah guys. Kat luar. Nak kena ambil kat luar. Jangan pandang belakang. Hai, pizza. Oh, dumpster. Kena sorok. Dumpster. Kita sorok kat belakang guys. Hai. Sorok kat dalam tu sampai je lah lagi selamat. Please wait for the game to finish to reveal your ending. Don't forget to like the game. Hey, you got smelly but alive. Oh, kita selamat guys. Dah habis dah game macam ni. Habis macam ni je. Alamak. Okay guys, itu saja pada video kali ni. Terima kasih korang mana yang dah tengok dari awal sampai akhir video ni. Pastikan korang like dan subscribe. Dan ya, terima kasih pada mana yang dah menonton. Bye bye.